Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Makcik Basikal. Okey. Sebenarnya dah lama kan tak beraktiviti berbasikal. So hari ni kami berada di suatu tempat di daerah Jempol, Negeri Sembilan. Kerana menurut Abang Jalal ada unfinished business yang perlu kami selesaikan. Bagi mereka yang pernah menonton kayuhan kami di Pagoh dulu, yang mana kita menjejak laluan sejarah Sungai Muar, Kesultanan Melayu Melaka, waktu kami berkayuh di Pagoh dulu. So hari ni kita nak menjejak satu lagi lokasi yang bersejarah juga, yang tak ramai yang tahu, tapi ianya memberi kesan yang sangat besar di zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Okey, ke mana? Kita tengok lepas ni. So okey, hari ni kita berkayuh bersama Abang Jalal. Macam biasa, Abang Jalal. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Dan juga penampilan semula Adi. Muka dia dah bulat dah, bulat muka dia. So hari ni kita nak berkayuh sekitar kawasan daerah Jempol ni. Kita ikut je mana Abang Jalal nak bawa hari ni. So ni adalah, kita berada dekat dataran Bahau Walk. Okey, apa plan kita hari ni? Okey, sekarang hari ni pagi ni kita berada di Bahau, salah satu bandar dalam daerah Jempol. So dekat sini sebenarnya ada satu peristiwa, satu sejarah, satu lokasi yang dah mungkin ramai yang tak tahu, dan kita akan jelajah tempat tu. Nak tahu tempat apa tu? Jom ikut kami. Okay. Sebelum kami menuju ke destinasi sebenar kami pusing dululah bandar Bahau ni. Sesi bergambar laman Bahau Walk kat sini. Pekan ni agak lengkap lah kemudahan yang ada dekat sini. Bank. Jadi dekat daerah Jempol rasanya bandar Bahau ni yang paling besar sekali. Nanti kita tengok apa yang ada sekitar ni. Ini Masjid Al-Rahman, iaitu Masjid India Muslim dekat tengah-tengah bandar Bahau ni. Okey, dia kata dia nak berhenti dekat stesen Bahau, stesen kereta api Bahau. Kat sini ada nasi ganja kandak. Kami berhenti sekejap dekat stesen kereta api Bahau. So ada ETS kat situ. Yang sebenarnya itu bukan ETS, itu adalah shuttle timuran menuju ke pantai timur. Sekarang ni kami nak menuju ke bus stand Bahau. Okay, inilah kawasan dia. Negeri Sembilan, dia punya bas lompat-lompat dia warna pink tau. Polka dot. Pink polka dot. So kat sini bus stand, bus station untuk express juga. Dekat belakang stesen bas Bahau ni ada satu mural agak panjang juga. Tu Bahau Gemas Kemayan. Okey. So kita ambil lah peluang bergambar kat sini kejap. Bukan selalu berbasikal kat sini kan. So dulu diorang kata kawasan ni dia tak panggil bandar Bahau, dia panggil Pekan Bahau. So mungkin akibat perkembangan pesat, bangunan-bangunan pun banyak dekat sini. Kami dah sampai di Masjid Jami' Pekan Bahau. Kedudukan dia cantik sebab dia atas bukit. Dengar akak dah mengah dah. Okey, dari sini kita boleh nampak Pekan Bahau. Yang kat sana tu adalah Bukit Penarik Ikan. Belakang ni saya tak pasti. Bukit apa
Okey, Bukit Taisho. Dekat sebelah kanan ni adalah Taman Rekreasi Bahau. Kita nak masuk kawasan tasik ni, tapi diorang kata tak benarkan basikal. So inilah keadaan. Tasik dia tak besar pun, sikit je kat sini. Tapi memadai lah. Penduduk-penduduk sekitar ni boleh beriadah di kawasan ni. Ke mana pula arah kayuhan kami kali ni? Sebenarnya ada misi utama kami ke lokasi seterusnya. Jom ikut kami. Selamat datang ke Kampung Jambu Lapan. Kita masuk kawasan kampung dah sekarang. Kita ni dekat area Kampung Jambu Lapan. Abang Jalal tengah mencari direction. Tempat nak minum. Nak cari tempat minum kat kampung ni. Mana? Kat mana kita ni abang? Kita dekat Kampung Jambu Lapan. Jangan sampai ke Jambu Bongkok dah. Dah sesat sikit masuk di kawasan kampung. Sesat? Tapi tak sesat teruk lah, sesat sikit je. Nanti kita kena patah balik. Sebenarnya tu ayat-ayat untuk menyenangkan hati. Ya, betul. Kita dah sesat dekat jalan kampung sekarang ni. So sekarang kita nak cari, kita patah balik lah. Tak perlu nak teruskan jalan, sebab ikutkan jalan sana tu adalah jalan mati. So kita pergi ke tempat tujuan kita lah. Okay. Kita dah sampai dekat Kampung Jambu Lapan. Kita cari warung yang ada dekat area kampung ni. Rezeki kami hari ni kita dapat makan bihun dekat warung Kampung Jambu Lapan. Yang ini air botol legend ni. Dekat sini dia nama Longs. Tengok, Long Chan Trading, Batu Alur Gajah Melaka. Aduhai, ke mana pula kali ni Abang Jalal? Sesat lagi ke? Ni dia, Negeri Sembilan, Sungai Muar, Sungai Jempol dan Sungai Serting. Itu ada penarikan dekat situ. Okey, kita nak tengok tempat dia. Akhirnya, inilah dia lokasi yang kami cari-cari. So, ini adalah sungai apa ni? Ini dia, Sungai Muar. Sampai ke Bahau kita orang cari. Okey. So, kejap kita pusing dulu kawasan ni Kat sini pun dia ada letakkan batu berceritakan bahawa kawasan sejarah pertemuan Sungai Muar dan Sungai Jempol. Sungai Muar dan Sungai Serting ni merupakan jalan prihatin kepada para pedagang serta orang ramai dari negeri-negeri di pantai timur dan Melaka bagi menjalankan urusan perniagaan dan pengembangan agama Islam di kedua-dua negeri, termasuk negeri Siam, bagi mengelakkan bahaya angin ribut terutama musim angin monsun dan tengkujuh di kawasan perjalanan melalui iaitu Sungai Serting yang mengalir masuk ke Sungai Pahang dan Sungai Jempol yang mengalir masuk ke Sungai Muar. So kita tengok apa dia dekat sini. Ingatkan kawasan ni ditinggalkan. Rupanya diorang ada juga, diorang binakan sesuatu. Kawasan ni macam kawasan sejarah jugalah. Ni sungai dia, ada dua sungai. Ada dua sungai, dua cabang sungai. Mana Sungai Muar? Muar sini. Jempol. Ini Sungai Jempol. Okey, ini Sungai Jempol. Ini Sungai Jempol. Okey. Ini Sungai Jempol dan Sungai Muar. Ya. Mana datang dari Selangor? Bangi. 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 Mau cari mana dia Sungai Muar? Oh, ini Sungai Muar. Ini Sungai Jambu. Wah, dia bertembung satu Oh, sangat unik. Dekat sinilah dulu orang zaman dahulu, raja-raja dulu, diorang mudik ke hulu nak pergi ke Pahang, diorang akan lalu kat kawasan ni. Jadi boleh dikatakan ini adalah laluan Hang Tuah jugalah. Ya, Hang Tuah untuk pergi ke Pahang untuk meminang Tonteja. Oh ya. Laluan ini jugalah.
hang tuah lalu. Cik, tengok tu. Bayangkan kalau kita hidup pada waktu tu, kita nampak hang tuah naik perahu lalu kawasan ni. Mungkin kita boleh melambai waktu tu. Okey, jadi Sungai Muar ni dia berpunca daripada Kuala Pilah Serting. Mana? Kuala Pilah. Puncanya daripada empangan Tasik. Dulu dipanggil Tasik Talang. Tasik Talang. Okey. So sekarang dah panggil empangan Talang. Okey. Jadi punca air semua daripada situ. Jadi dia akan turun ke Kuala Pilah, turun ke Bahau, jadi akan turun ke muara Sungai Muar. Sampailah ke muara Sungai Muar. Okey, faham. Memang yang Sungai Muar tu mungkin dinamakan oleh orang Muar, orang Johor, tapi asalnya daripada Negeri Sembilan. Nasib baik. Negeri Sembilan dan Johor bersaudara. Abang Jalan nak bawa kita pergi mana pula lepas ni? Tengok ada macam-macam bunyi. Oh, ada orang kerjakan kebun sawit. Okey, kenapa? Okey, sinilah dia Sungai Muar dan di sebelah kiri adalah Sungai Jempol. Okey. Jadi bayangkan, cubalah kita bayangkan kalau kita hidup pada zaman 1200-1300 atau pada zaman Kesultanan Melaka. Kita nampak banyak perahu, jong, bot ada. Perahu besar lalu ikut Sungai Serting, Sungai Jempol ni sehingga ke pengkalan Kuala Jempol. Dia ada pengkalan Sungai Jempol dekat depan sana lagi. Tak tahu kita boleh pergi ke tidak. Sampai dekat pengkalan tu, sini dekat dalam 100 meter lah daripada dalam 200 meter. Sampai je dekat pengkalan tu. Jadi mereka akan tarik bot tu naik ke atas perahu tu naik atas darat, dan orang-orang di sekitar sini dan mereka akan tolak, ambil upah dan tolak sejauh 500 meter untuk pergi ke pengkalan Sungai Serting. Okey. Maksudnya ini adalah laluan Sultan Melaka yang melarikan diri ke Pahang. Betul? Ini jugalah laluan untuk Kesultanan Melayu Melaka apabila dikejar atau masa berperang dengan Portugis, dan mereka Sultan Mahmud dan juga kerabat-kerabat Sultan Mahmud lalu di laluan ni lah. Dulu sungai ni besar, kedalamannya dalam 30-40 kaki. Oh yo, dulu. Sekarang dah kecil dah, dulu besar. So jadi dia orang lalu ikut sungai ni sampai dekat pengkalan Sungai Jempol. Lepas tu dia orang tarik. Jadi, itu yang dapat nama penarikan tu. Jadi dia sampai dekat, kalau dia tarik naik ke atas darat, dia orang akan tarik perahu ke jong ke sejauh 500 meter. Dan orang sini lah, orang yang menetap kat sini, orang asli ataupun orang yang meneroka tempat ni, so mereka ambil upah untuk tarik perahu tu. Selalunya diorang masa waktu tu tak ada duit. Diorang tak ada bagi duit RM1, RM2, dirham ke rial, tak ada. So jadi diorang pertukaran garam, gula, rempah, gambir. Okey. Di sinilah pertemuan dua sungai, iaitu Sungai Muar dan Sungai Jempol. Bila berada di kawasan pertembungan dua sungai ni, akak betul-betul rasa macam dibawa ke zaman Kesultanan Melayu Melaka dululah. Kami difahamkan kawasan ini telah dibuka oleh seorang ulama dari Pasai, iaitu wilayah Aceh kini. Ulama tersebut dikenali sebagai Datuk Sempedang, yang mana beliau membawa bersama 9 keluarga untuk berhijrah ke kawasan Jempol ni. Beginilah kedudukan Sungai Muar dan Sungai Jempol dari pandangan atas. Difahamkan juga makam Datuk Sempedang terdapat di kawasan ini, tetapi makam sebenar telah disembunyikan. Yang ada adalah makam tanda sahaja. Okey, tadi kita dekat pertembungan Sungai Muar dengan Sungai Jempol kan. So sekarang kita nak cari Sungai Serting pula. Sungai Jempol.
Ini sungai Jempol yang tadi tu makin kecil. Jadi bayangkan zaman dulu sungai ni besar. Dia menuju ke arah sana, yang mana nanti kita tunjuk apa yang berlaku kat sana. Laluan Hang Tuah nak ke Pahang. Inilah laluannya. Tak jauh dari Masjid Al-Falah Penarikan ni dikatakan terdapat pengkalan Sungai Jempol. Jom kita tengok. Abang jalan. Kunci dah. Kunci. Tak. Kami tak boleh nak lalu ke depan sebab tempat ni berkunci. Okey. Tapi dikatakan itu adalah pengkalan Sungai Jempol, yang mana dekat situlah bermulanya mereka akan buat penarikan ke arah Sungai Serting. Okey, pencarian diteruskan. Okey. Seronok juga kayu dekat sini. Banyak kawasan kampung juga, termasuk keluar masuk kampung. Tengok apa berlaku tu. Tadi kita cari tadi tu ada sungai kan, dekat Sungai Serting tu. Diorang tarik lebih kurang dalam 500 meter. Sehingga dekat sebelah situ tu adalah Sungai Serting. Dah kecil dah tempat tu. Yang mana Sungai Serting tu dia akan menuju ke Sungai Bera dan akhirnya memasuki Sungai Pahang. Tengok abang jalan kau. Dia bawa kita laluan macam ni. Sebab apa? Kita dah jejak satu laluan lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunggulah kejap. Mana dia nak pergi ni? Dekat ladang sawit pun. Di sini dah dulu adalah pengkalan Sungai Serting. Okey. Pengkalan ni macam jeti lah. Supaya macam tadi kan, pengkalan Sungai Jempol. Ini dulunya, zaman dulu adalah pengkalan Sungai Serting. Okey. Bayangkan dulu banyak perahu-perahu, bot-bot ke atau jong-jong di sini menunggu pedagang-pedagang dari sebelah barat untuk pergi ke sebelah timur. Kalau mereka tak tarik perahu ke sini, mereka memindahkan barang-barang dagangan daripada Sungai Jempol ke Sungai Serting. Tengok, lihatlah. Dulu Sungai Serting ni besar. Mempunyai kedalaman 30-40 kaki. Tengoklah dah kecil dah sebab pembangunan kan. Sungai ni dulu besar. Okey. Jadi no wonder lah sungai ni akan bertemu dengan Sungai Bera. Ya. Sungai ni akan bertemu dengan Sungai Bera dan seterusnya Sungai Pahang dan akhirnya memudik keluar ke Laut Cina Selatan. Okey. Jadi dulu difahamkan tentera-tentera Thai Siam. Tentera difahamkan tentera Siam. Ya. Dia orang gunakan laluan sini juga untuk menyerang Melaka. Okey. Begitu juga pada tentera-tentera Siam untuk menyerang Melaka melalui Sungai Pahang, Sungai Bera, Sungai Serting. Mereka tarik mereka punya perahu yang besar-besar tu pergi ke Sungai Jempol, mereka masuk ke Sungai Muar dan lepas tu mereka naik ke Melaka untuk menyerang Melaka. Begitu juga kalau daripada tapi dia orang kalah kan? Mereka kalah. Dia orang kalah dengan pada zaman Tun Perak. Okey. Sebagai bendahara. Okey. Lepas tu itu yang tentera Siam lari ke Minyak Beku. Ya. Apabila mereka kalah daripada Sungai Muar tu, mereka tak masuk balik jalan Sungai Muar ke Sungai Jempol. Mereka lari turun bawah sampai ke Batu Pahat, ke Minyak Beku. Okey. Bertitik tolak daripada itulah Batu Pahat mendapat namanya. Alright. Jadi tentera-tentera Siam mereka berehat ataupun dia sembunyi kan? Sembunyi atau berehat di muara Sungai Batu Pahat ni. Menara sungai dekat tepi laut dan kat situ tak ada air, maka mereka mulalah memahat batu di tepi ada video laut. Kita waktu kita pergi touring ke Johor Bahru, semak balik video tu. Jadi dekat perigi tu. Jadi mereka pahat akhirnya menjadikan perigi dan mengeluarkan air bersih untuk mereka minum. Diorang macam apa?
air hujan lah. Air hujan kat situ tak ada. Lah. Mungkin air hujan lah. So jadi daripada situlah namanya Batu Pahat je. Bukan batu pahat rumah je, batu pahat perigi. Okey, so daripada tu diorang tak laluan ni balik kan? Mereka lalu turun ke Temasek, turun ke bawah dan mereka naik balik untuk pulang ke Siam. Okey. Jadi itulah sedikit sejarah yang kami tahulah. Tapi lihatlah ini Sungai Serting dah jadi kecil dah. Bayangkan dulu kalau Sungai Serting ni besar, kita hidup pada zaman tu, mungkin Abang Jala mungkin menjadi saudagar agaknya. Mula dia dah merepek, dah jom gerak. Beginilah kedudukan pengkalan-pengkalan sungai dan kedudukan kawasan penarikan. Sebelah kanan kami ni adalah Istana Serting. Ni Istana Serting. Jom masuk kampung. Tengah hari dah ni woi, panas. Tapi kita dijanjikan ada view yang cantik. Tapi tak tahu macam mana keadaannya sebab kita orang tak pernah lagi masuk kawasan ni. Sebenarnya nak mencari satu lokasi kawasan penanaman padi dekat kawasan ni. Tapi tak pasti sama ada lagi ke tidak sawah bendang di kawasan ni. Akhirnya kami jumpa satu kawasan bendang. Ni sawah sikit. Walaupun kawasan bendang di sini tidaklah besar, tetapi view kampung beginilah yang kami cari-cari. Okey, sekarang ni kita dah masuk kampung Bukit Sialang. Kita just enjoy view-view kampung ni. Redup kawasan ni, banyak pokok. Okay, kita dah sampai di Kampung Lonek. Okay, Lonek. Okay, sebenarnya akak ni dalam sesi bertenang sebenarnya. Dekat simpang depan tu, nampak tak? Selepas daripada simpang tu, akak sebenarnya terlanggar seekor ular yang besarnya, panjangnya sedepa. So merasalah akak betul-betul tengah perut ular tu. Dia tengah lintas. Akak memang dah tak boleh nak break. Akak terpaksa juga teruskan dengan mengangkat kedua-dua kaki sambil menjerit ular. Nasib baik ular tu tak reflect balik. Kalau dia reflect, risau juga. Dah kebetulan kami di sini, kami pun ambillah kesempatan bergambar di kawasan masjid ni. Dikatakan masjid ni diasaskan pada 1953 dan terdapat replika surau lama yang lokasi asalnya di Kampung Kuala Sialang. Kami keluar daripada Kampung Lonek dan menuju ke satu lagi lokasi. Okey, kami dah sampai di Dewan Pendeta Zakbar, Kampung Bukit Kedas, Batu Kikir. Di sini juga ada terletak Zakbar di Kampung Bukit Kedas ni, Batu Kikir. Masih lagi dalam daerah Jempol. Jom kita tengok ke dalam. Pendeta Zakbar, bagi yang tak tahu, nama penuh beliau ialah Zainal Abidin bin Ahmad, merupakan sastrawan bahasa Melayu dan juga pemikir berketurunan Minangkabau dan Bugis yang lahir pada tahun 1895 dan meninggal dunia pada tahun 1973. Beliau juga aktif dalam penulisan hampir 40 tahun, termasuk juga kerja-kerja perterjemahan. Kita masuk
masuk kampung betul ni. Penjalan pun tak pasti laluan ni. Ikut je lah. Kami memasuki laluan yang berbeza berbandingkan yang tadi tu kita lalu belakang. So kita lalu depan. Tapi dikelilingi sawah padi di Kampung Lonek. Di Kampung Lonek. So kami ni dah ada dekat Kampung Lonek. Kampung Tengah. Oh, kita silap. Akak ingatkan ni Kampung Lonek. Ni rupanya Kampung Tengah. So dia ada view sawah padi. Tapi sawah dia baru je tanam ni rasanya. Cantik juga. Kalau you all nak tahu, penanaman padi di kawasan Jempol ni adalah satu usaha kerajaan negeri dalam program penanaman padi secara berkelompok. Difahamkan lebih 200 pemilik tanah dari Kampung Lonek, Kampung Kuala Sialang dan Kampung Tengah serta kampung-kampung sekitarnya telah diusahakan oleh Koperasi Lonek Jempol Berhad sejak 10 tahun lalu. Harap sangat kawasan penanaman padi ni dapat dikekalkan dan menjadi satu tarikan pelancongan di daerah Jempol ni. Terasa sayanglah nak tinggalkan view kampung yang cantik ni. Adi minta take 5. Sebabnya cuaca kau-kaunya hot. So Abang Jalan berapa jauh lagi ni? Ada 20 km lagi? 30 km lagi Oh tak sampai. Ada dalam 10 6 km. km lagi. Alah 6 km lagi. Tutup mata sampai. Sebelum kami menamatkan kayuhan kami kali ni, ada satu lagi mercu tanda yang wajib kami singgah. Bahau KM kosong. Okey. Kami dah tiba semula ke tempat kami mula tadi. So dah pusing bandar Bahau, Kampung Lonek, tengok kawasan kampung. So laluan dia menarik. Cuma cuaca hari ni agak panas lah. So apa yang kita orang nak lakukan esok pula? Semalam ni kita akan bermalam di Bahau. So esok kita ada aktiviti, satu lagi aktiviti. Okey? Apalah yang kami buat dalam gelap-gelap ni ya? Tunggu video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng. Okey?